sekarang saya dah melalui kawasan Bandar Jasin pada petang ni. Jadi saya bawa sahabat untuk melihat kawasan ini. Di hadapannya ada masjid. Ini adalah bulatan yang saya lalui. Situasi di waktu petang. Oh, ini rupanya terminal bas dan taksi di Jasin Central. Alhamdulillah, cuaca pada petang ini cerah dan saya dalam perjalanan menuju ke Bandar Jasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula dalam Kang Min Hobby Channel. Jadi buat sahabat-sahabat, semoga sahabat berada dalam lindungan Allah selalu, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan. Episod kali ini, saya bawakan sahabat-sahabat untuk menjelajah Bandar Jasin. Jadi seperti apa Bandar Jasin? Jom ikuti perjalanan saya kali ini. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat, Jasin ini sebenarnya boleh dihubungi melalui lebuh raya utara selatan di persimpangan Tol Jasin, iaitu 14 km dari Bandar Jasin dan 18 km daripada Melimau. Jasin juga boleh dihubungi melalui lebuh raya tersebut melalui susur kedua Tol Air Keruh, iaitu 20 km dari Bandar Jasin atau Tol Tangkak 18 km dari Jasin. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat, sebenarnya Jasin ini dapat dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu Jasin 1, Jasin 2 dan Jasin 3. Jasin 1 ni merupakan bandar lama, manakala Jasin kedua ni ialah bandar baru. Ia dipisahkan oleh Sungai Kesang. Jadi kalau sahabat-sahabat datang ke sini, sahabat-sahabat akan dapat melihat jambatan Datuk Senara yang menghubungkan bandar lama dengan bandar baru. Jadi sebagai pusat bandar lama, Jasin terdiri daripada deretan kedai-kedai 2 tingkat yang telah pun dibina sejak tahun 1920-an lagi. Tingkat bawah tu sebagai pusat perniagaan, manakala tingkat atas itu sebagai tempat penginapan bagi pemilik yang tinggal di kawasan ini. Sebenarnya Bandar Jasin ini adalah merupakan tumpuan oleh penduduk-penduduk yang tinggal di 20 buah mukim. Antaranya ialah Mukim Air Panas, Batang Melaka, Bukit Singgih, Cabau, Cincin, Jasin, Jus, Cohong, Kesang, Melimau, Nyalas, Rim, Sebatu, Selanda, Sempang, Semujuk, Serkam, Sungai Rambai, Tedong dan juga Mukim Umbai. Sahabat, kalau diperhatikan, Jasin ini adalah merupakan bandar utama di daerah Jasin dan diikuti dengan Bandar Melimau. Sementara pekan-pekan yang lain terdapat di daerah Jasin adalah seperti Pekan Asahan, Pekan Batang Melaka, Pekan Bemban, Pekan Cincin, Pekan Kesang Pajak, Nyalais, Selanda, Sempang Bekok dan juga Sungai Rambai. Ya, sekali lagi saya kena berhati-hati dan memperhatikan kenderaan di sini. Ini perjalanan diteruskan lagi. Beginilah suasana makin menghampiri ke Bandar Jasin. Jadi kita tengok
nampak ni banyak kenderaan petang ni untuk menuju ke Bandar Jasin. Kalau belok sebelah kanan itu ialah menuju ke Hospital Jasin, sebelah kanan saya. Dan sebelah ni ada pejabat pos Jasin ada di sini. Dan inilah situasinya. Dia ada menunjukkan bulatan kat situ, kalau jadi kena berhati-hati pada petang ini kerana saya sudah mula melalui kawasan Bandar Jasin sekarang ni. 50 meter lagi itu ada masjid. Pejabat JKR ni dah dekat. Ya, kena perlahankan kenderaan ni sebab di hadapan itu ada bulatan. Di sebelah kanan ini dulu ialah balai polis, tapi sekarang ni balai polis telah pun berpindah ke tempat yang saya tunjukkan tadi. Ini dia situasi di Bandar Jasin. Sekarang saya dah melalui kawasan Bandar Jasin pada petang ni. Nampak ada banyak pula kedai-kedai yang telah pun ditutup kerana jam sudah menunjukkan pukul 6.30 petang. Jadi saya bawa sahabat untuk melihat kawasan ini. Inilah Bandar Jasin yang saya dapat tunjukkan pada sahabat-sahabat pada waktu petang. Jadi kebanyakan bank telah pun ditutup pada petang ni. Ya, kita tengok bangunannya adalah terdiri daripada bangunan lama. Di hadapan tu kalau kita perhatikan ada lagi satu bulatan. Cuba kita tengok. Itu terus itu Durian Tunggal, belok kanan tu Jalan Komando dan Selanda. Jadi inilah keadaannya yang dapat saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat. Sebenarnya di Bandar Jasin ini juga terdapat tempat-tempat yang menarik. Misalnya seperti di Dataran Jasin yang terletak lebih kurang 500 meter dari pusat bandar. Di sini sahabat-sahabat boleh dapat melihat terdapat pelbagai kemudahan seperti tempat refleksi, taman permainan kanak-kanak, dataran, pentas serta aktiviti sukan lasak bagi mereka yang berminat terhadap sukan tersebut dan juga pondok istirahat. Jadi sahabat-sahabat yang datang ke sini bolehlah memanfaatkan tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Yang keduanya ada Muzium Pertanian. Ini juga terletak di tengah-tengah Bandar Jasin. Dan selain daripada itu, terdapat juga makam Datuk Senara. Tok Senara ataupun dikenali sebagai Mat Yasin adalah merupakan orang yang bertanggungjawab dalam membangunkan kawasan Jasin. Begini keadaannya pada waktu petang di Bandar Jasin. Di sebelah kanan ni ada Mr. DIY. Jadi tak banyak kenderaan sebab jam pun sudah menunjukkan pukul 6.30 petang. Ini Jalan Sala berhenti. Jadi saya pusing balik ke tempat ini tempat tadi. Okey. Di hadapan ini ada masjid. Ya. Kena berhati-hati. Inilah keadaannya di waktu petang di Bandar Jasin. Ini saya balik semula untuk memperlihatkan bagaimana rupanya Bandar Jasin pada waktu petang.
Ini adalah kawasan pusat perniagaan di Bandar Jasin. Nampaknya sibuk pula di tempat ini. Ya, jalan agak sempit ya kita ni. Ini ada kedai pajak kat sini. Kita tengok depan ni ada bulatan. Jadi kita berhati-hati, nampak ada kenderaan dekat sini. Ini nampak banyak sekali motosikal yang lalui jalan ini. Ya, ini dia saya bawakan sahabat-sahabat untuk mengelilingi kawasan Bandar Jasin. Di sebelah kiri ni nampaknya ada Shell. Ini apa nama jalan ni pun saya tak pasti. Tapi saya cuba belok. Ini kawasan dia. Okey, jadi ini ada Bank Simpanan Nasional dekat sini. Oh iyalah. Dekat sini ni nampak macam ada pusat perniagaan. Ni ada pasar raya Family Store. Oh, ada kat sini Ini pasar raya Family Store. Ada di kawasan Jasin. Dekat sini nampak ni Jasin Central. Oh, ni rupanya terminal bas dan taksi di Jasin Central. Macam ni rupanya. Saya pun dah lama tak lalu jalan ni, sahabat. Saya lalu terminal. Ini saya belok kat sini. Apa ada dekat sini? Oh, kat sini ni nampak macam Medan Selera. Ya. Ini keadaannya di Medan Selera Jasin, Melaka. Tepi ni nampak macam ada sungai ni. Ya, nampaknya ada sungai. Tak boleh lalu. Jadi betul sini adalah sungai. Okey, saya pusing balik untuk bawakan sahabat mengelilingi di Bandar Jasin. Ya, ini keadaannya. Jadi kita boleh melalui jalan ini sahabat. Tu nampak di atas tu saya tunjukkan, itu Jasin Central, terminal bas dan juga taksi dekat sini. Jadi nampak bas ekspres, bas biasa pun ada dekat sini Okey, jadi saya bawakan dekat sini. Ni ada nasi kandar Al Irfan. Ada dekat sini. Jadi tu ada bulatan, ke sebelah kiri tu Asahan, Nyalas, dan belok ke sebelah kanan ini masuk balik ke Bemban. Jadi sekarang ni saya masuk ke Bemban. Ini dia keadaannya, situasi di waktu petang. Ini adalah Bandar Jasin. Ada Jasin Point, ada Bank Rakyat,
ada 7-Eleven, dan jalan terus itu boleh menuju ke Kuala Lumpur dan juga Johor Bahru. Okey, saya balik semula ke tempat selatan tadi. Okey, sampai di sini dahulu video saya kali ini. Saya dah bawa sahabat jalan-jalan mengelilingi Bandar Jasin, iaitu Bandar Jasin Lama dan juga Bandar Jasin Baru. Semoga sahabat berpuas hati dengan video yang saya paparkan kali ini. Terima kasih kerana mengikuti atau menonton video ini dari awal hingga selesai. Jumpa lagi di video-video yang lain pula.